Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela San-San Masa yang cakap iaitu satu hari satu khabar-khabar. Hari ni saya peluang nak live lah sikit banyak maklumat baru sikit sekadar hok ada dalam masa sekarang. Tu dia berjumpa dah dengan saya kalau masa ada peluang gini. Insya-Allah kalau masa ada orang panggil ada peluang tu saya nak itu semua lah. Boleh nak boleh siapa semua di segi maklumat baru-baru, berita kerajaan ke keluar negara ke nak infak kita tu dah tahu dengan semasa. Hak ni hak kita penting iaitu masa sekarang kita kena widah dengan masa kita kena tahulah masa sekarang duk jadi lagu mana di segi berita kerajaan pun kita mesti kena tahu, di segi berita larangan di segi tempat saya kita pun kita kena tahu, di segi keluar negara ko kita kena tahu belakang masa sekarang. Sebab apa? Sebab masa sekarang ni orang panggil dunia moden. Dunia ni orang panggil maju belakang. Lepas tu kita masalah ni nak tahu di segi berita kerajaan pun berubah sama setakut tu setakut ni. Sebab itulah kita kena widah. Lepas tu buat pemenipu buat apa banyak masa sekarang kita kena tahu, kita kena widah juga. Hak ni selebih tu. Hak ni selebih tu masa sekarang. Lepas tu ada hak orang panggil duk tubik masa sekarang orang panggil orang kreat. Ada dalam website, dalam page, dalam pon ni adalah duk tubik masa sekarang tu orang kreat banyak. Orang kreat banyak ni nak tahu ada masalah. Kreat banyak ke saat ni tu dia nak buat ke apa? Orang panggil takut lah. Di segi masalah ni. Sebab apa? Sebab lala ni kalau masa kita dah tengok tu ada berlaku pelik-pelik belakang. Seperti kita tengok sebelah lepas telah lepas jumpa hospital jalan tu adalah orang mikir dah nak bunuh diri, pas kok lain-lain lagi tu ada juga. Nak tahu apabila demokrat duk saksum, duk taruh dengan lama-lama tu, apabila orang panggil siapa hak dia ke saat ni tu, dia nak jadilah kok mana tu. Sebab itulah masa sekarang kita jangan dikreat lah. Hak ni kita istighfar banyak. Kreat ni banyak ke ada belakang. Sebab apa? Sebab ekonomi, sebab orang panggil sebab masyarakat sekarang ada belakang. Sebab banyak sebab lah. Di segi tu banyak sebab. Tu sebab itulah kita kena jaga di segi orang panggil kuam kreat. Di segi kreat ni kita kena jaga. Sebab dalam website ni ya kata masa sekarang orang kita banyak kreat. Kita kena jaga di segi ni. Kalau masa kita ada kuam kreat, kita ada kreat masa sekarang, kita orang panggil kena itu dengan cepat banget. Iaitu kena ubah, kena giwak kita tu tak ada kreat. Ikutlah giwak kok mana. Kalau masa orang Islam kita tak ada payah gi maya baca Quran, giwak benar hak baik gitu. Ya habis. Ya habis kreat. Tu. Lepas tu kalau masa hak demo tak jadi lagi kok ni kena gi exercise, gi ke melangkah atau gi main bola, main apa ada belakang. Hak ni di segi ni banyaklah duk tubik pemberita duk tubik dalam website masa sekarang saya dah tengok lala ni. Tu di segi wakil. Lepas tu di segi ni pula saya nak sapa di segi duit digital masa sekarang. Di segi duit digital ni banyak kan demo duk tanya ada lah. Tetapi saya nak itu masa sekarang pun sebab berita tak itu. Sebab masa sekarang tu di segi kerajaan tu tak ada masuk mesyuarat lepas tu. Lepas tu ada hak perakat masa sekarang. Di segi website ni dia perakat kata celah. Celah mesti itu dia tak ada orang panggil tak ada reaksi, tak ada putus, tak ada apa tapi celah. Slow dulu. Slow dulu. Tak holah masa depan nak itu kok mana tu celah dulu 10,000 baht. Nanti ke apa? Nanti kena makan hak orang panggil hak setekit, hak ekonomi ni. Dia mesyuarat sekali lagi nak tak sinchan, nak gerak sing lagu mana, nak pergi ke depan ke, nak beradu ke, nak ke mana, kita nanti tengok sekali lagi. Sekali lagi dia nak tubik istihad lah di segi kerajaan. Masa sekarang nanti kena makan setekit, hak ekonomi ni. Nanti for dia lah. Nanti for dia tu mari gerak sing, mari mesyuarat sekali lagi. Hak ni di segi pok kita pakai duk tunggu tu. Tu fake 3, fake 4. Nantilah. Nanti lagi. Tunggu lagi lah. Tak cerak lagi nak kerak sik ke, nak pergi ke depan ke, nak ke mana tu. Kau dulu masa sekarang. Nak jelas cara mana masa lala ni tu. Tak boleh buat apa sekarang lagi. Tak boleh buat apa sekarang lagi.
Tu di segi lolah ni. Kita kena perhati dengarlah. Kalau bahasa dia pergi ke depan lagi, tak ada bata, tak ada itu pun, tak ada kerak sik pun, kita mujur lah deh. Kita boleh. Kalau bahasa dia kerak sik tak bata, tak boleh di segi ni, kita tu tak ada boleh. Hak tu lah kita bahasa apa. Tak ada mujur mana lah. Tetapi tak ada apa lah. Nak buat kan sebab ekonomi, sebab orang panggil masa sekarang setekit ekonomi jadi masalah belaka sebab hasil cukai tu naik, harga berambah tu. Sebab ia ada sebab belaka. Lepas tu ada berita baru, berita hak molek. Iaitu certificate kad doisan rถไฟ free. Free ke tak 50%. Kad doisan ลดครึ่งราคา 50%. เพียtu วันที่1 hingga วันที่1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน. Iaitu 41 Mituna hingga sampai 30 กันยา. Tu. Orang umur 60. Orang umur 60 we dah kat orang umur 60 naik. เฉพาะผู้มีอายุ60 ปีขึ้นไป. Ni. Orang umur 60. Pusuk ayu umur 60 nak pergi bayar 50% naik kereta api. Umur 60 nak pergi. Kita kena bayar penuh. Kita tak siapa 60. Ni bagi orang umur 60. Kah orang 60. Kalau kita tak siapa lagi, beli seperti biasa. Ni bagi orang umur 60 lah. Dia umur 60 tu nak pergi mana-mana, pergi buat anak cucu tu, dia tu bayar setengah. Kerja bayar setengah, dia bayar setengah. Tu bagi orang umur 60. Labo pia umur 60 masa sekarang. Di segi kerajaan buat berartilah tolong orang tua masalah ni tu. Tu. Patut ada sikit lagi. Di segi itu masa sekarang orang panggil statistik. Orang beranak masalah ni kau kurang. สถิติการเกิดย้อนหลัง10 ปีของกรมการปกครองพบว่าอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง nak ayat tu masa sekarang tu orang beranak masalah ni tu kau kurang jok 10 tahun dia gaji siapa masalah ni tu kau kurang orang beranak kau kurang banyak orang buat berapa wek dah kau tak beranak banyak orang pera binatang. Dia kata banyak orang pera binatang kucing ke benda binatang lah. Banyak orang pera binatang. Orang beranak ni jadi kurang masalah ni. Gaji kepada kerajaan lah ni. 10 tahun. Setelah lepas hingga siapa learning lah. Siapa learning 10 tahun tu. Masa tu, siapa masa ni 10 tahun tu. Dia kata yang lang ke saat ni tu 10 tahun ke saat ni tu. Orang beranak kurang. Orang beranak kurang. Sebab tu lah masa sekarang pihak kerajaan tu certificate banyak lah orang beranak. Sebab lah ni kena apa? Kalau orang beranak ni ada boleh kalau adaประกัน sangkum tu boleh. Sibuk kau. Kalau rasa orang tak adaประกัน sangkum tu dia boleh obat tu dia boleh lah. 900 ke 800 gitu malah. Kalau orang adaประกัน sangkum dulu 800 masa sekarang 1000 kau. Nak ya tahu masa sekarang tu sokong kepada kerajaan tu boleh duit. Boleh duit. Sebab itulah kita kalau hak boleh beranak tu beranaklah orang kita. Tak ada kena mengikut hak apa demo tu. Tak ada kena jaga apa. Apabila kita beranak kau banyak tu kau molek lah. Di segi ni dia menambah. Di segi kita tu nambah rezeki juga. Di segi kerajaan dia duit juga. Nak ya tak? Boleh dengan boleh. Tu masalah lah ni tu. Di segi dalam negara kita masa sekarang. Tu dia sikit banyak sekadar dalam negara kita. Lepas tu kita rekah pergi. Lepas tu kita pergi keluar negara pula sikit banyak rekah-rekah. Kalau bahasa kita tengok masa sekarang falah kita tu. Kalau bahasa kita tengok tu dok kuat lah. Dok kuat benar. Kuat benar. Falah kita ke saat ni tu. Hak orang panggil kena tajiah lah. Iaitu banyak ke meninggal dunia. Selebih kurang 100 orang. Selebih kurang 100 orang hak kena tinggal dunia. Sebab Yahudi mengarut. Hak telaka jahat tu. Dia mengenak kita hak bom. Kita hak bom ke saat ni tu dalam
negara falah kau saat ni tu wakwi fak falah kita meninggal dunia selebih kurang 100 orang. 100 orang. Dia fak Yahudi, fak jahat kau saat ni tu deh. Fak mengaruk kau saat ni tu dia dia buat apa panggil dia dia kata dia tu nak pergi apa pergi cari ketua falah lah. Ketua falah tu dia nak pergi buat ketua falah tu, tetapi hak dia pergi dok buat pergi tahap bung ke saat ni tu seluruh jadi teratur dalam negara falah tu. Tak kira rumah orang kampung, tak kira hospital, tak kira sekolah, tak kira apa. Dia di tahap bung ni tu. Sebab tu lah orang falah kita meninggal dunia banyak tu. Sebab dia tu orang panggil dia oyak ya, dia nak buat kata dia nak buat cepat kah untuk apa ketua falah ke tak ni, ketua tentera ke tak ni tu, tetapi hak sungguh hak benarnya dia tu tahap bung kata mau sekolah mau orang ikut tempat orang duk dah, tempat tulah dia nak dia tahap bung, tempat tulah dia nak mengenak, tempat tulah dia nak pelacur. Sebab tulah masa sekarang fak falah kita meninggal dunia 100 orang lebih kurang sebab mengaruk, sebab fak Yahudi ke saat ni tu mengenak, mengaruk, giduk buat rata. Giduk buat rata. Tak kira rumah orang, tak kira tempat orang duduk mana tu dia pergi buat tempat tu lah. Lepas tu dia tubik pemberita, dia kata dia nak buat kah orang tu. Tu. Dia tubik berita jangan, dia tubik berita comel, dia tubik berita kata dia tu dia panggil dia molek lah. Tetapi kalau rasa kita kenal dia, kalau rasa kita duk tengok dalam website, tengok dalam gopo ke saat ni tu, kita kenal dia dah, kata dia dia lagu ni, dia buruk lagu ni, dia tak molek lagu ni, kita tahu dah. Tetapi ada dalam website, bank website tu adalah berita comel lah, kata dia ke saat ni tu nak buat kah untuk ketua tentera, tetapi pelak gi kena demo lain. Pelak gi kena orang kampung. Tengok berita apa dia. Banyaklah pemberita, tetapi saya melihat ni wasapa hak ni wasapa lebih molek pada hak tu lagi, iaitu hak ni dia kata fak Yahudi ke saat ni tu dia mengenak ikut dah. Ikut nampak tempat mana ada orang, tempat mana fak falah duduk, tempat tu lah dia nak pergi mengenak, tempat tu lah dia nak pergi pelacur. Tu nak ya tahu masa sekarang kuat. Tetapi masa sekarang tempat kita ni nampak supaya cemuh belaka. Tak ada mewak pado, tak ada mewak doli. Setengah daripada setengah tu duk wak doli lagi, duk doa, duk apa lagi. Setengah daripada setengah tu tak ada wak pado, tak ada wak apa, cemuh dah berita keluar negara. Cemuh dah berita fak falah kita duk kena zalim. Kita jangan gaduh cemuh, sebab fak Yahudi, fak kata ni dia tak ada cemuh nak mengenak Islam kita. Dia tak ada cemuh langsung nak mengenak Islam kita. Ada dalam fikir dia semua. Untuk apa? Untuk nak perabih, untuk nak perisuh, untuk nak mengenak, nak mengarut Islam kita. Tu fikir dia fak dia ke saat ni tu. Tu nak ya tahu masa sekarang kita pun jangan gaduh cemuh lah. Kita pakai orang panggil pakai doa lagi lah. Kalau rasa kita boleh buat kok mana, kita buat kok tu. Saya boleh sekadar ni, saya sekadar ni, lepas tu boleh doa. Kita boleh buat sekadar mana, kita buat sekadar tu lah. Tu dia. Kalau rasa kita ada orang panggil ada mission ruang, iaitu boleh doa, boleh apa, boleh sapa kok mana tu, kita buat lah kok mana, sebab semua tu kena ada jawab. Kita kena ada jawapan. Apabila kita pejam mata, ruh kita tu masuk kubur, apabila masuk akhirat tu kita ada jawapan. Apabila Tuhan tanya kata kita buat padu, kita doli kedak jiran kita duk kena zalim, duk susah payah waktu kita ambil tangan kita tolong kita. Sebab itulah kita kena banyak doa, lepas tu kena buat doli, kena buat padu kata.
Tu dia. Hari ni sekadar ni sajalah. Saya pun sekadar ni lah. Kalau rasa ada silap kok mana, salah kok mana, siapa kok mana, silap kok, deguh hati kok mana tu saya minta maaf lah. Hari ni saya minta izin dulu. Jangan lupa kok kita pakai doa, jangan gaduh cuma. Tu dia hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.